Okay, kita kat mana? Dekat Skywalk Highway. Betul. Betul, Ya. Highland. Hai guys, dalam video ini saya akan tunjukkan trip kami ke Betong 2 hari 1 malam mendaki Gunung Silipat. Kami bergerak hari Jumaat malam dan tiba di Immigration Bukit Berapit jam 5 pagi. Jam 6 pagi, Immigration buka, kami terus cop pasport dan masuk. Setelah solat subuh, kami terus ke Skywalk Airwing. Dari parking, kami naik tuk-tuk ke menara Skywalk. Okay, kita kat mana? Dekat Skywalk Highway. Betul. Betul, Highland. Kita pusing bagi nampak atas. Satu. Nampak? Okay. Okay, alright. Dah. Kita beli tiket masuk. Alright, dah ready? Okay, jom. Masuk. Okay. Okay, nanti kat atas ambil lah sikit video. Alright. Okey, inilah pemandangan di atas menara kaca ni. So kita akan bergerak sampai ke tempat viewpoint dia tu yang ada kaca. Hari ni orang tak ramai sangat, jadi bolehlah bergambar lama-lama dekat sini. Jangan salah ku faham ku kini. Ha ha ha. Siapa yang tahu? Okey, ini pula view daripada menara yang original tu. Menara ni percuma je. So daripada menara ni kita boleh nampak menara kaca Skywalk dari sini. Okay. Okay. Alright. Dah. Setelah selesai Skywalk, kami pergi ke air terjun King Rama 9. Lokasi dia memang dekat saja, turun daripada Skywalk, jumpa simpang ke kanan tu dah masuk ke simpang air terjun. Ya, kawan kita 2 pinggan dah dia makan. Tadi nasi pomok, ni nasi kerabu pula. Special. Dulu kita try. Selesai sarapan, kami meneruskan perjalanan layan 100 corner di Jambatan Halabala. Kami singgah mengopi di Cafe Sila. Kafe ni memang menarik, antara tempat healing-healing lah sambil mengopi.
Kalau sejuk ni bukan ni. Kafe Sila ni asalnya kebun durian sebelum ditukar menjadi kafe. So tempat dia memang menarik, ada landscape sesuai untuk bergambar lah. Okey, selesai mengopi kami pun pulang ke Pekan Betong. So sampai Pekan Betong kami singgah ke Pyramid Tunnel. Okey, untuk masuk Pyramid Tunnel ni tiket dia 80 baht. So kita dapat melihat tinggalan terowong komunis. Tapi dalam sejuk lah. Selesai Pyramid Tunnel, kami balik ke Pekan Betong untuk check-in dan makan tengah hari. Selesai makan, kami pergi mendaki Bukit Jaruh Kanga yang terletak betul-betul di Pekan Betong. Mendaki Bukit Jaruh Kanga ni cuma mengambil masa 30 minit sahaja. Bukit Jaruh Kanga. Kerunai dengan kendorong. Kak Geri. Mana dia? Tu, dua puncak yang tinggi Ya, tu. itu Bukit dia. macam ni. Kak Geri. Tapi kita tak nampak alai. Di sebelah malam pula, kami explore Pekan Betong, kami jalan-jalan cari makan di pasar malam dia, street food dia, dan kami singgah makan di Lanca Cafe, cafe hipster dekat sini. Keesokan paginya kami bergerak ke Punapa Campsite untuk mendaki Gunung Silipat. Kita sekarang berada di Gunung Silipat, Betong, Thailand. Okey, tengok saya buat dah. Itu dia. Okey guys, untuk video mendaki Gunung Silipat saya memang ada buat khas video mendaki Gunung Silipat dan juga video khas mendaki Bukit Jaruh Kanga, Betong. So anda boleh tengok. Turun dari Gunung Silipat, kami singgah ke Betong Airport. Okey, selepas check out, kami jalan-jalan cari makan dan juga shopping sebelum balik. Okey, begitulah trip 2 hari 1 malam, trip mendaki Gunung Silipat di Betong, Thailand. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye.